Selamat datang semua. Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi follow, sudi tengok live walaupun baru je nak start berjinak dengan live ni. Right, so insyaAllah hari ni saya nak ulas berkenaan dengan pasaran Bursa Malaysia. Selamat datang semua yang join. Kita baru ada 4 orang, 5 orang. Selamat datang semua. Alright, so hari ni FBM KLCI bermula dengan agak cantik bullish. Dia start pagi tadi, terus gap up, turun sikit, lepas tu naik balik. So kalau mengikutkan apa yang berlaku sekarang dekat FBM KLCI, ada beberapa counter-counter lah yang menyebabkan indeks naik. Pertama sekali, kalau tuan-puan tengok ni, mata indeks yang paling besar disumbang oleh P-Metal. Lepas tu Gamuda, Tenaga, MRSC, RHB, Hong Leong Bank, 99 Speedmart dan beberapa lagi lah. Alright. So hari ni kalau tengok beberapa beberapa sectorial index macam consumer product, financial, teknologi, construction, plantation semua naik. Alright. So kalau sekiranya tuan-puan nak fokus mana-mana sektor ataupun counter yang berada di dalam mana-mana sektor, boleh fokus counter-counter yang naik lah. Macam yang berada dalam consumer product, teknologi, financial tak banyak sangat lah. Construction, cuba kita tengok teknologi ya. Macam teknologi kita ada MPI, tapi MPI ni macam harga dia agak premium lah, RM30 kan. Dan kita ada MI, VS Tech, Franken, Genitech, Penta, Vitrox, Dinex, Citos dan JCY yang naik pada hari ini. So alright, cuba kita ambil satu lah sebagai contoh. Saya ambil yang paling murah lah. Contoh kita ambil JCY. Kita tengok sikit JCY. Saya tengok kat sini tadi macam ada nampak. Okey, ini adalah counter JCY. Kalau tuan-puan nampak dekat tengah-tengah ni kan, dekat tengah-tengah ni JCY, harga dia sekarang 39 sen. So bila dibuka tadi dah mula ada transaction, tapi masih kecil lah. Transaction baru 65 urus niaga yang berlaku lah. Buy rate ni tak boleh kosong, dia tak macam tak logik. Sekejap kita buy rate, pelik pula buy rate kosong kan. Sekejap kita tengok. Kalau buy rate kosong maksudnya tak ada orang membeli lah kan. Alright, kalau buy rate kosong, kalau tengok pada transaction dia 65, maksudnya masih tak banyak lah. Dan generally buyer pun tak ramai, masih kosong lagi lah. Kita tengok kat sini buy rate kan. Alright, so kita tengok sikit dia punya carta dia. Adakah counter ni okey ke tak okey. Alright, so macam biasalah saya tengok yearly chart kan. Untuk JCY yearly chart dia bearish lah. Kalau tuan-puan tengok untuk long term, harga dia bermula dekat RM1.26. Lepas tu dia mula menurun sampai sekarang. So first impression tak cantik lah. First impression tak cantik lah. So kalau tuan-puan go through sikit-sikit, kita tengok time frame dia lagi kecil kan. Biasanya saya akan buat wave lah untuk counter-counter macam ni. Saya akan buat dia punya elite wave. So let's say kalau tuan-puan masukkan dia punya elite wave, dia punya kosong dekat sini kan, 0, 1, 2, normally 3 kat bawah-bawah ni lah 3 dekat bawah-bawah ni. So let's say kalau 3 dekat sini, dia 4 sepatutnya dia kena bawah daripada 1. Tapi kalau tengok macam ni, 4 dia macam dah naik melebihi kan, melebihi 1. So macam wave dia agak macam kucak kacil lah, agak haywire kan dia punya wave. So tapi kita tak nak fokus sangat yang ni. Let's say katakan dibuat 5 kat sini kan. So ini adalah ABC lah. So generally yang atas ni normally most probably A, apa ni, lepas tu yang ni B, kat bawah ni, dan ni C lah. So untuk short term generally kalau nampak adalah possibility untuk dia rebound. Okay, masih ada possibility untuk dia rebound untuk short term lah. Tapi kalau tengok major wave memang tak cantik lah. Major wave tak cantik. So kalau ada pilihan, kita better cari yang counter-counter yang lagi bagus lah sebenarnya kan. Let's say kalau macam sebagai contoh antara counter yang okey kan, yang bagus, macam IAB. Kalau tuan-puan nampak IAB, harga dia sekarang dah 840. Okay, daripada harga IPO hari tu, dia punya transaction dah 446.
buy rate dah 52%. So kalau 52% buy rate maksudnya buyer dah atas sikit melebihi seller. So apa maksud buy rate? Buy rate ni maksud dia kalau ada 100%, kalau dia tulis kat situ daripada 100% buyer dengan seller ataupun traders, kalau dia tulis dekat situ 50%, maksudnya 50% buyer, 50% seller. Kalau ditulis dekat sini 52%, maksudnya kalau ada 100 orang traders, 52 orang buyer. So lebih 2 orang lah berbanding dengan seller. So consider tinggi sikit lah berbanding dengan seller kan. Alright. Transaction ni adalah urus niaga jual beli. So lagi tinggi urus niaga, lagi aktif sesuatu counter. Macam IAB ni urus niaga dia dah transaction dia dah 460. So dah melebihi 100. Normally kalau dah lebih 100 tu agak cantik lah. Alright, so adakah counter IAB ni okey ke tak okey, menarik ke tak menarik? Kita tengok dia punya carta dia. Normally saya akan gunakan trading view lah untuk lebih jelas. Sebab trading view ni, saya punya trading view saya dah pasang indikator sebenarnya. Saya punya indikator sendiri. Alright. So ni dia punya, okay, kita tutup dulu Ini dia punya wave dia. Okay, ini dia punya price carta dia. Dia punya starting dia dekat bawah ni. Kalau tuan-puan perasan ni kan, ini saya buka weekly chart. Okay, dia punya starting dekat bawah ni. Ini adalah harga IPO dia. Lepas tu dia gap up. Dia buat satu marbozu, naik lagi dan naik lagi. So ini adalah gap yang kedua lah. Okay. Kalau kita tengok daily chart, dari segi dia punya charting dia, first kita nampak dia punya major wave adalah bullish. Okay, major wave. So generally kalau let's say kita tukar kepada yearly chart kan, kita akan nampak satu marbozu sebatang lah. Okay, and then kalau kita kecil kan, sebab dia macam belum banyak lagi dia punya history kan, so kita boleh nampak tak banyak lah candle. Tapi kalau kita kecilkan time frame dia, baru kita boleh nampak wave dia dengan jelas lah. So untuk numbering, untuk wave, saya dah buat dia punya wave dia kan. Kalau tuan-puan nampak dekat sini, ini adalah wave yang saya dah buat previously lah. Okay. Contoh macam saya ada share sebelum ni dekat saya punya Facebook dengan Telegram. Untuk klien-klien saya dah share. Untuk major wave, let's say ini satu kan, ni dua ni correction. So most probably dia akan buat wave 3 yang besar. Okay, wave 3 yang besar yang ni lah, yang warna putih ni kan. So let's say kalau saya contoh-contoh IAB ni, ini cuma projection lah. Projection ni tak semestinya betul-betul terus jadi kan. Dia cuma projection. So projection ni macam jangkaan untuk harga boleh bergerak menuju ke situ lah. Okay. So ini dia punya wave 1, ni wave 2. So jangkaan wave 3 untuk major wave adalah dekat sini. So dalam wave 3 dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5. So kalau tuan perasan lah ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 dan ini 5. So bila cukup 5 dia akan lengkap lah satu wave untuk wave 3. So dalam wave 2 ni nak pergi ke wave 3 yang ini, dia akan ada lagi 5 subwave. So saya ambil yang color lain. So dia akan ada 1, 2, 3, 4 dan 5. So sekarang untuk IAB dia dah buat wave 1, dah buat wave 2, dah buat wave 3 kan. So most probably mungkin ada possibility untuk naik sikit lagi lah Ada possibility lah, mana kita tahu kan. And then barulah dia akan buat retracement untuk wave 4. And then baru dia akan naik balik untuk buat final wave 5. So itu projection. Jadi tak jadi itu cerita lain lah. Okay, so kalau kita kecilkan lagi dia punya time frame dia, okay, kalau saya kecilkan lagi dia punya time frame dia, yang tadi tu adalah yang ini kan, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita ambil dari sini, daripada wave 2 ke wave 3, dia normally dia akan buat 5 subwave juga. 1, 2, 3, 4, 5. So yang 5 ni tak complete lagi lah. Tak complete lagi. So most probably dia akan naik sikit lagi. Kalau tengok pada time frame 15 minit, ini adalah indikator yang saya pakai ni, indikator oversold overbought indicator lah. Okay. So kalau tengok dekat sini bahagian overbought dekat sini kan, sini bahagian overbought dekat sini, sini bahagian oversold.
So normally setiap kali overbought harga akan naik, setiap kali oversold harga akan turun lah. Okay, itu dia punya normal dia. So kalau tuan-puan nampak dekat sini, sini adalah overbought dekat sini, dia dah naik. Jadi dia turun pergi oversold dekat sini pun dia dah turun. So ini dia nak buat another overbought. So that's why dia naik. Tapi belum habis lagi. So jangkaannya adalah most probably dia akan naik sikit lagi sebelum dia buat another oversold lah. So nanti lepas ni baru dia akan buat oversold, baru masuk wave yang keempat, and then baru buat another overbought, dan baru masuk wave yang kelima, dan barulah dia akan buat major correction. Itu projection sahaja. So betul tak betul tu kena tengoklah apa yang sedang berlaku. Macam sekarang ni kita punya projection sampai sini je, tapi dia dah melepasi lah, dia dah melepasi jangkaan. So kalau tuan-puan tengok pada ticker chart, kalau tuan-puan tengok pada ticker chart, alright, ticker chart dia dah cantik lah. Ticker chart dia dah cantik. Ini macam, kalau untuk saya punya klien-klien, ini saya bagi tahu dia kan, macam untuk saya punya klien, kita memang ada buat dia punya projection wave untuk ticker chart. So macam wave 1, 2, 3 ni kan. Tapi IAB ni dia suka buat wave 1 yang panjang untuk ticker chart. Tu dia punya perangai dia. Lepas dia buat wave 1 yang panjang, naik. Lepas tu dia turun buat wave 2. Lepas tu dia dah maintain, dia tak naik dah. Dia memang macam tu dia punya perangai dia kan. So untuk IAB ni generally untuk short term dia masih ada momentum lah. Okay, kalau tengok untuk short term masih ada momentum. So target dia mungkin kita tengok saya boleh gunakan indikator untuk saya punya kegemaran Gann Square. Gann Square ni adalah indikator yang saya modify lah daripada Gann Line. So Gann Square ni dia just nak bagi tahu dekat mana kita punya resistance dengan support yang kuat. Okay, macam contoh macam IAB ni kan. So bila tuan-puan nampak garisan merah ni, ini adalah resistance yang kuat lah. So maksudnya 860 ni adalah resistance yang kuat. Let's say kalau dia break 860, barulah ada high possibility untuk dia pergi ke 910. Okay. Lepas tu kalau tak berjaya break 910, baru dia akan turun balik. So ni dah kena adjust lah kat sini. Kena naikkan lah kita punya target price. Alright, macam tu. Okay, ini adalah Gann Square. So kalau tuan-puan perasan 860 ni dia adalah Gann resistance. Okay, Gann Square punya resistance warna merah. So warna merah ni menunjukkan dia punya momentum kuat. Dia punya resistance kuat. So susah nak break. Tapi kalau dah berjaya break, dia akan laju lah. Dia akan terus pergi ke 910. Okay. Untuk 30 minit overbought masih belum tamat. So masih ada momentum lagi untuk overbought. Cuma indikator momentum yang dekat bawah ni yang saya gunakan ni, CMXH ni, dia dah mula menunjukkan ada tanda-tanda momentum dah mula lemau. Okay, momentum dah mula lemau, maksudnya momentum dah berkurangan lah. Right. So perlukan volume yang lagi tinggi lah untuk break. So generally untuk ticker chart, ini nama dia ticker chart lah. Nama dia ticker chart. Untuk ticker chart masih kuat. Okay, masih kuat. Cuma berdasarkan carta dekat TradingView ni, dia dah cecah resistance. So memerlukan momentum yang lebih kuat ataupun volume lah untuk break momentum, break resistance. Kalau tengok sekarang volume dah 58,000. Okay, 58,579. So kiranya volume agak kuat jugalah. And then kalau kita besarkan dia punya chart ni, kalau tengok dekat sini, ini volume awal lah, volume awal kemasukan dah cecah. Sekarang volume awal tadi untuk buy dah 34,310 volume buy, and then volume sell baru 20,000. So generally volume buy masih kuat. Value untuk buy pun 2.9 juta. Value untuk sell baru 1.7 juta. So generally buyer masih lagi mengatasi seller. Ni kalau tuan-puan nampak dekat sebelah kiri, sebelah kanan itu, buy rate dah meningkat. Dia sekarang dah 63%
percent buy. Maksudnya katakan dalam 100 orang dah ada 63 orang lah yang membeli. So yang balance tu penjual. So maksudnya generally penjual belum cukup ramai lah. So yang ada sekarang buyer dominant. Alright. So yang indeks, apa ni indeks pula dekat sini kan, kalau nampak dekat sini, ini adalah volume, kita panggil apa ni dipanggil tu, ketumpatan volume. So kalau tuan-tuan klik dekat sini, pada harga 84 sen lah kan. 84 sen dekat sini belian paling tinggi. Okay, volume buy paling tinggi dekat sini. Kalau nampak ni, kalau kita scroll nampak dia punya apa ni volume buy banyak kat sini. Okay. Alright, so itu contoh lah, salah satu lah contoh. Okay. And then, tapi untuk generally IAB ni bagi saya untuk long term dia masih okay. Masih okay. Kalau tengok wave dia generally masih strong lah. Kalau saya besarkan time frame, boleh nampak dengan jelas dia punya projection dia. So most probably dia akan cecah lah wave 3 kan. Cuma harga berapa wave 3 cecah tu wallahualam lah, kita tak tahu. Tapi untuk major wave masih ada momentum lah. Kalau saya kecilkan dia punya, kalau saya tutup dia punya plot ni semua, dia dah buat 1, 2, dia nak buat 3 lah. 3 at least area mungkin boleh cecah RM1 ke lebih kurang macam tu kan. Wallahualam, kita tak tahu. Alright, so kita tengok lagi. IAB ni dalam industrial product, industrial services. Okay, kita tengok apa lagi counter-counter yang okay hari ni. Alright, macam Genitech kan, kalau tengok dia punya ticker chart dia okay dari segi short term, tapi adakah long term dia bagus? Kita tengok pertama sekali untuk ticker chart, dia punya transaction dah 800. So dah lebih 100 lah maksudnya transaction dia agak besar. Buy rate pun dah 70%. So maksudnya 30% sahaja seller, 70% buyer untuk waktu sekarang lah. Okay. And then volume awal memang agak tinggi. Generally untuk today's trade summary dekat bawah ni, kalau tuan-tuan nampak lah saya tak sure tuan-tuan boleh nampak ke tak sebab dia agak kecil kat sini. Buyer volume 80,495 lot. Dia kira dalam bentuk lot. So kalau kita convert kepada ringgit, dia punya value hari ini Genitech, buyer dah membeli sebanyak 3.71 juta lah untuk buying. And then untuk selling, kita baru ada 35,478 lot untuk sell. Hanya ada 1.64 juta untuk sell. So generally buyer dominant lah. Okay, normally kalau counter yang buyer dominant, kita akan expect bullish punya sentiment lah macam tu kan. Tetapi ini baru satu part lah bahagian yang sekarang. Kalau tengok ticker chart dia macam agak cantik kan. Wave pun dah buat 1, belum complete wave 1, nanti baru dia kena naik sikit lagi, baru turun sikit buat wave 2, dan baru naik balik buat wave 3. Tapi cuba kita tengok dia punya major wave dia. Alright. So kalau tuan-puan nampak dia punya major wave dia kan, ini adalah major wave dia. Saya dah kira lah saya dah kira dia punya major wave dia. So untuk long term, dia generally dia masih dalam fasa correction sebenarnya. Dia dah buat 1, 2, 3, 4, 5 ni kan. Untuk first step dia dah habis dah satu cycle. Ini adalah first cycle dia lah kat sini. So dia dah complete dah satu cycle. And then dia kena habiskan dia punya correction. Correction ni normally dia akan ada wave A, wave B dan wave C. Tapi kalau kita kira kan, kalau kita kira dia punya wave ni untuk correction, normally saya akan gunakan zigzag wave lah. Okay. So dia tak habis lagi correction. Kalau sekejap saya tutup yang ni. Kita buka zigzag wave. Sekejap Okay, ni zigzag wave. Dia belum habis lagi wave A. Kalau tuan-tuan tengok pada major correction, wave A dia sepatutnya kat sini. Macam mana nak decide tu kena kira sikit lah. Kena buat kira-kira dia punya gelombang dia ataupun dia punya wave dia lah. Okay. Okay. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So alright. So saya masukkan dia punya numbering untuk correction wave. 0, 1, 2, 3, 4, 5.
itu adalah untuk Genitech punya wave A, and then dia sepatutnya dia akan buat wave B dan wave C. So kalau tuan-puan tengok pada ticker chart, memang cantik kan, dia punya wave dia sekarang agak cantik lah sebab dia dah naik tinggi, transaction pun tinggi, buy rate pun tinggi. Tapi bila tengok major wave, dia belum complete lagi satu cycle untuk correction wave. So risiko untuk diturun lagi tu masih ada lah. Okay, risiko untuk diturun lagi tu masih ada. And then cuba kita tengok, saya conteng sikit kita conteng sikit lah. Alright, so ini dia dah lengkap dah satu cycle untuk wave bullish. Lepas tu dia buat correction wave A, tapi correction wave A belum complete. Okay, kalau tuan-puan nampak dia baru 1, 2, 3, 4. So dia masih ada satu lagi untuk turun lah. Untuk ini berdasarkan monthly chart tau. Monthly chart ni time frame yang besar lah. Kalau kita kecilkan time frame, pergi ke weekly chart, kita boleh nampak lebih detail lah. Bila saya ambil yang weekly chart pula. Right, kalau tuan-puan tengok yang weekly chart, dia sepatutnya dia kena turun sikit lagi. Tapi berdasarkan weekly chart, dia masih lagi belum habis dia punya fasa correction. Okay, sini dah ada 2-3 kali lah untuk dia punya overbought kan. Tapi normal kalau tengok pada chart dia masih lagi nak pergi ke oversold. Okay, nak pergi ke oversold sebelum dia habis betul-betul pergi ke B lah. Sini pun momentum dia pun belum betul-betul kuat. Tapi tak nampak sangat untuk weekly. Untuk monthly lagi jelas lah. Jadi saya ambil balik yang monthly chart ni. Kita ambil balik yang monthly chart tadi. Alright, kalau tengok monthly chart, dari sini yang dia punya overbought ni, area sini dah tamat. Okay, sekarang dia dalam fasa oversold 1, 2, 3. So generally masih lagi belum habis oversold lah. Okay, so kita expect dekat sini oversold ni dia akan buat another retracement lagi lah, turun lagi lah. And then baru bila tamat area sini, barulah dia akan mula panjat pergi B. Okay, so untuk Genitech, major wave masih bearish, momentum pun belum kuat, oversold area pun belum tamat. And then dari segi volume punya indicator, ni adalah volume indicator, dia dah crossing ke bawah. So maksudnya volume mulai bearish lah, okay? Masih bearish, bukan mulai bearish, masih bearish, belum ada kekuatan untuk naik lah. Alright, kita tengok pula daily kan. Kita tengok dia punya daily chart. Okay, saya screenshot dia untuk nampak jelas. Right, so ini wave 3 yang tadi, dia kat sini sebenarnya. Sebab bila kita kecilkan kan, dia lari sikit lah, kena betulkan balik. Ini wave 4. So daripada 3 pergi ke 4 ni, dia dah lengkap lah. Dia punya 1, 2, 3, 4, 5 dia punya ABC tu. So daripada 4 nak pergi ke 5, dia normally dia akan ada 5 subwave. So dia akan ada 5 subwave macam 1, 2, 3, 4, 5. Tapi macam panjang betul kan. Kat sini lah 1, 2, 3, baru buat 4, baru buat 5. Macam tu lah. Okay, so saya ingat sikit. 1, 2, 3, 4, 5. Baru nampak cantik sikit lah macam tu. Okay, so ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Untuk daily chart, tuan-puan nampak dia punya rebound dekat situ kan. Kita nampak tadi kan dekat platform dia rebound kan. So untuk daily chart, oversold dia dah mulai tamat, momentum pun dah mulai dia punya momentum bullish pressure dah mulai masuk lah. Maksudnya daripada negatif ni dah mulai ada momentum positif masuk lah. Okay, so cuba kita tengok dekat chart. Kalau tengok pada yang contoh-contoh ni kan, dia mulai ada momentum lah untuk naik. So tapi ini hanya bersifat temporary sebab dia masih wave 4 sebelum pergi ke wave 5. So kalau tuan-puan tak faham tak apa. Sebab saya tak expect tuan-puan faham, sebab ini dia detail lah.
So kalau betul-betul nak faham, kena belajar Elliott wave. Dan saya ada ajar lah sebenarnya. Saya sebelum ni pun saya ada buat kelas jugalah untuk klien-klien. Right, so kita masukkan dia punya zigzag untuk nampak lebih jelas. So kita dah nampak untuk zigzag ni kita boleh senang lah kita nak plot dia punya wave dia kan. So saya masukkan dekat sini 1, 2, 3, most probably area sini lah. Then dia akan buat 4 lah. Okay, 4 ni mungkin atas sikit, mungkin atas sikit lagi, lebih kurang sini lah kita ambil moderate lah. Then dia akan buat 5. So itu dia punya projection. Okay, projection dia macam tu. So apa yang kita nampak untuk Genitech short term, okay, short term dia dah mula nak habis, mula nak keluar daripada area oversold. Okay, mula nak keluar dekat sini. Then mulai nak rebound lah. Okay, so dia ada dua resistance lah yang dia kena break. Pertama sekali resistance dekat sini. Ni resistance ni automatic tau. Saya dah buat berdasarkan indikator yang ada dekat built-in indicator dekat trading view tu. Saya dah modify dia supaya dia jadi automatic. So resistance ni tak perlu tuan-puan nak fikir-fikir dah dekat mana. So dia dah automatic lah. Alright, so kalau kita besarkan dia punya charta dia, dari sini area oversold. Okay, sini area oversold. Okay, saya boleh conteng sikit lah. Oh, dia tak bergerak tadi kan, yang saya dah lukis-lukis tadi. Lupa nak tukar benda ni. Okay, saya kena screenshot yang jelas sikit. Alright, so ini adalah previously wave 4, ini adalah expected wave 5. So ini adalah sub wave yang saya dah masukkan, yang saya gunakan zigzag tadi. Kita tutup balik lah supaya dia nampak lebih clear. Okay, so daripada wave 4 nak pergi ke wave 5, dia akan ada 5 sub wave. Okay, 1, 2, 3, 4 dan 5. 5 ni yang warna biru ni yang kecil ni, yang ditulis kat sini. 5 tak nampak kan. So 1, 2, 3, 4, 5. Untuk Genitech short term, dia mulai ada momentum short term. So short term saya rujuk kepada daily chart lah. So sini adalah area oversold dia. Slowly dah mulai nak keluar daripada area oversold. Sini pun momentum dah mula nampak ada kenaikan lah. Okay, previously dia dah buat overbought kat sini. Untuk short term kat sini lah area overbought dia. So sini area oversold sebelum ni, area sini. Sini pun area overbought dia, sini. Okay, sini ada sikit area overbought, sini area oversold, sini area oversold. So sekarang dia kalau ikutkan dia punya cycle kan, overbought, oversold, overbought, oversold, overbought, oversold, overbought, oversold. Pelik pula kat sini. So macam ni lah, overbought, oversold, overbought, oversold, overbought, oversold. Lebih kurang lah macam tu lah, untuk lebih mudah faham. Okay, so generally apa yang saya nak cerita adalah short term dia dah mula ada momentum nak keluar daripada area overbought, nak pergi ke short term dah mula keluar daripada area oversold, nak pergi ke overbought. Okay, so generally kita expect daripada 3 nak pergi ke 4 lah. Dia akan buat A, B, C lah. Okay, dia akan buat A, B dan C. So sekurang-kurangnya ada 2 lah resistance yang dia kena lalui. Satu kat sini, satu kat sini. Tu untuk Genitech. Okay, tu untuk Genitech. Alright, so macam tu lah lebih kurang lah macam tu lah lebih kurang untuk kita memahami lah. So most probably kalau dia naik hari ni, tidak semestinya dia hari ni sahaja. Okay, ada lagi beberapa hari lah yang dia boleh naik lah. Okay, macam IAB ni pun generally dia dah cecah tadi tu kan, dia punya resistance tu kan. So dia dah slow down lah. Okay, tapi tidaklah bermakna dia dah habis dia punya momentum dia. So kalau tengok 1 hourly masih ada sikit lagi momentum. 4 hourly masih ada momentum. Untuk overbought area tak habis lagi. Okay, 1 hourly tak habis lagi. So kalau ikut projection sepatutnya dia kena naik sikit lagi.
Okay. So IAB ni saya terpaksa guna time frame kecil sebab dia candle dia tak banyak. Kalau tuan-tuan tengok candle daily pun ada berapa je. Kalau gunakan candle weekly baru ada 3. Sebab dia IPO kan, dia baru sangat. Alright, so kita tengok lagi apa lagi. Ini normal lah untuk lepas kenaikan dia dah buat wave 1 2. Satu dia buat 2 lah, dia buat 2. Lepas tu dia akan buat 3 nanti. Right, kita tengok Dufu agak premium. Mungkin kita tengok, saya tengok Notion lah, Notion ni. Alright, so kita tengok ini yang ketiga lah, just untuk sedikit ulasan hari ni je lah, bukan nak komen semua counter. Untuk Notion, kalau tuan-puan tengok pada transaction dia dah 256 transaction, maksudnya besar lah kan, agak besar lah. Kita cuma nak 100 je untuk mengatakan yang counter tu aktif. And then buy rate 65. So 65 ni maksudnya ramai buyer lah berbanding dengan seller kan. Lagipun Notion dalam teknologi punya indeks. Kalau tuan-puan nampak hari ni, teknologi indeks membuat kenaikan. Bukan teknologi je lah, healthcare naik, plantation naik, property naik, construction naik, FBM KLCI naik, financial services naik, consumer product naik. Just generally hari ni adalah hari bullish lah. Okay. Kalau tengok Notion, dari segi volume, untuk buy dah 17,904 lot volume, maksudnya volume buy tinggi lah. Kalau convert kepada value yang dekat bawah tu, saya tak sure tuan-puan nampak ke tak saya punya mouse. Dah 1.288 juta lah untuk buy punya value, nilai buy untuk hari ni Notion. Untuk sell, volume baru 9,509. Maksudnya seller belum cukup banyak berbanding dengan buyer. Buyer lagi tinggi ya. Value pula 682,357 RM ringgit ya dari segi sell. So obviously lah kita nampak buyer masih lagi dominan lah untuk Notion sekarang. And then harga dia 72 sen. Dan dari segi wave dia pun masih agak bullish untuk short term lah. Tapi tak cukup lagi. Tu apa, kena tengok juga dia punya chart kan, nak decide adakah dia masih okey ke tak okey. So kita tengok Notion punya chart. Alright, so macam biasalah saya akan approach dia punya wave yang besar dulu. Untuk wave yang besar dia masih dalam fasa correction. Dia dah buat satu detik tadi. Okay. Wave dia tak cantik sangat tau, tapi boleh lah untuk kaji. So dia dah buat 1, 2, 3. Ni bukan 4 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Sini adalah ABC. Alright, let's say yang sebelah sini dah habis. Ini adalah satu cycle, ni adalah cycle yang kedua lah. Okay. Katakan ini adalah cycle, second cycle lah, cycle yang kedua. So dia punya wave 1 dia area sini. 1, 2, 3, 4, 5. So sekarang dia dah buat correction wave. Okay, untuk Notion dia sedang berada dalam correction wave B. Okay, let's say kalau saya pelot yang previously lah, yang sebelum ni, yang ni dah lepas. Yang dah lepas ni normally kita gunakan untuk rujukan je lah. So katakan dia punya zero dia dekat sini. Ni mungkin tuan-puan tak berapa faham sangat, tapi tak apa lah. Okay, dia buat 0, 1, 2. Tak boleh. Wave dia pening sikit tau. 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. So katakan saya ambil dia punya wave kosong dia dekat sini, 1, 2, 3 dia dekat sini, 4 dia dekat sini, area sini, dan 5 dekat atas, dekat puncak ni. So ini adalah wave besar dia. Kita letaklah sebagai dia punya intermediate wave lah, ataupun wave perantaraan. Tapi itu dah cerita yang dah tamat. Okay, itu dah cerita yang dah tamat. So selepas dia buat satu cycle yang ni, so dia dah buat ABC dia kan. ABC ni dia punya correction lah. Sini dia punya A, sini dia punya B, sini dia punya C. Area sini lah C dia. Okay, ini saya gunakan monthly chart. Sebab monthly chart kita boleh senang lah nampak dia punya pergerakan dia. So ini dia punya A, ini dia punya B, ini dia punya C.
So dia pun buatlah satu cycle yang kedua. Okay, dipanggil second cycle. Ini kita punya 0, 1, 2. So dia buat 3 sini, 4 dan 5. Atas sekali tu 5. So itu adalah cycle yang kedua. So bila dah selesai cycle yang kedua, barulah dia buat correction cycle yang kedua. So ini adalah correction cycle yang kedua. A dekat sini, B dan C. Tapi ni untuk monthly chart. So untuk correction ni, kita nak decide adakah correction ni dah complete ataupun belum. Untuk wave A, dia dah buat 1, 2, 3, 4, 5 lah. So dia dah cukup 5 subwave untuk A. So kita masukkan dia punya subwave. Kita ambil kat sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. So mungkin tuan-puan nampak jelas sikit kan. So ni dia lebih kecil, so kita gunakan warna lain lah. So kita masukkan sebagai minor lah kat sini. Alright. So dia 1, 2, 3, 4, 5 untuk monthly chart. So monthly chart, Notion wave A dia dah complete. And then macam mana kita nak bagi tahu dia dah betul-betul complete ke tak? Kita tengok indikator dekat bawah ni. Okay, saya screenshot. Dia masalah ni dekat TikTok Studio ni kan, bila kita nak tukar daripada paparan yang ini ke skrin ni, kita kena tutup-tutup dekat setting dia. So kadang-kadang lupa. Okay, kita ambil kat sini ya. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4 dan ni 5. So ini adalah wave A lah. Okay, wave A dia ada 1, 2, 3, 4, 5 untuk wave A, major correction. So sekarang dia dah habis fasa oversold. Cuma momentum je lah belum betul-betul kuat. Kalau dah ada tanda kat sini macam ada segitiga dan sebagainya, sebab saya punya indikator ni memang dia akan keluar segitiga macam ni. Kalau ada keluar segitiga macam tu maksudnya momentum dah mula naik. Alright. Sini dah keluar awan-awan ni dengan segitiga merah tu, maksudnya momentum dah habis. Alright. Sini fasa overbought, sini fasa oversold. So apa yang akan berlaku, dia akan pergi another fasa overbought dan baru pergi ke another fasa oversold. So fasa overbought kedua atas lah naik, and then baru turun balik. Ini barulah dia akan bersambung-sambung lah lepas tu lah. Okay. So kita expect momentum akan mulai naik lah lepas ni. So untuk wave B dia akan ada 1, 2, 3. Dia akan ada A, B dan C lah untuk wave B punya projection. Right. So cuba kita tengok chart. Saya kecilkan time frame dia kepada weekly chart. Okay, weekly chart. Untuk weekly chart kita nampak A dah tamat lah kat sini. Memang A betul-betul dah tamat lah. So dia nak pergi B. So B ni kita kena buat dia punya projection. Dia akan ada 3. Okay, dia akan buat 1, 2, 3. Lebih kurang lah, lebih kurang macam tu. Tu projection lah. So sekarang dia masih dalam fasa overbought. Sepatutnya kena naik sikit lagi lah. Okay, kena naik sikit lagi. And then lepas tu baru dia akan turun sikit dekat sini, area sini, dekat sini. Bila dah cecah overbought dia punya target harga tertinggi tu, and then baru dia buat correction sikit, and then baru dia naik balik untuk lengkapkan dia punya B lah. Okay. So kalau kita nak tahu dekat mana harga jangkaan, kita gunakan gun. Gun ni kita boleh nampak dekat mana dia punya target price. Kita tengok dekat mana resistance yang paling kuat lah. Okay. Kalau area sini dia ada dua lah, dua possibility. Sama ada dia stop kat sini pada harga 860 ataupun dia akan shoot terus naik ke harga 955. Lebih kurang area situlah. Okay. Ini untuk weekly chart lah. Okay, tutup. Sebab dia serabut. Bila tengok banyak-banyak serabut, saya suka tutup ya. Okay, so itu projection untuk Notion. Cuba kita tengok daily. Alright, so ini daily. Daily dia berada dalam fasa correction, tapi daripada wave A nak pergi ke wave B. Wave B normally dia akan ada ABC, dia punya wave besar dia. Dalam ABC, dalam A dia akan ada 5 subwave. So 5 subwave bagi saya dah lengkap. Belum lah.
belum. Ini baru satu je kan. 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan buat macam ni. Ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Lebih kurang macam tu lah. So kalau kita buat numbering, let's say ni 1, ni 2, dia akan buat 3 dan 4 dan 5 lah, lebih kurang. Lebih kurang macam tu lah. So ini lebih kecil lagi, so kita gunakan warna lain. Kita letak minit lah. Okay. So dia akan buat macam tu. Then barulah dia buat A yang besar kat sini. Baru buat B, buat C. Ni tak boleh guna minit, ni kena guna lagi bawah. Saya gunakan minute. Sebabnya ABC ni kita gunakan minit. Sini A, sini B, sini C. Yang ini minit. Macam itulah, lebih kurang. Ni minor, bawah daripada minor kita ada minit. Okay. Alright, tak faham tak apa. Yang penting kita nak tengok projection aja. Alright, so ini satu dah lengkap 1, 2, 3, 4, 5 dah ada subwave dia. So dia buat 2, 3, 4, 5. So jangkaan ni dia akan naik lah sekurang-kurangnya area sini. Mungkin 860. Sebab 860 tu dia punya resistance kan. So kita letaklah 860. Dia buat 4, baru buat 5. So untuk short term, untuk Notion, dia sikit je. Kalau tuan-puan nampak dekat chart ni kan, untuk hari ini dekat sini je. Okay, untuk hari ini dekat sini je. So probability untuk dia naik tu untuk hari ini sahaja tu mungkin tak semestinya dia akan buat marbozu lah. Most probably mungkin dia punya candle pun tak panjang sangat lah. Okay, sebab daripada wave 2 nak ke 3 dia ada 5 subwave lagi kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ni baru 1, 2, 3, 4, 5 kan. Okay, ni 1 kat sini. Kita kira-kira dia agak pening sikit lah, tapi best. Okay, lagi kecil, lagi pening, tapi lagi menarik. Okay, dia buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. So generally kita expect dia akan turun sikit lah lepas ni. Turun sikit, naik balik, turun sikit, naik balik macam tu lah. Ataupun mungkin yang ni dah habis. Most probably lah, kita tak tahu. Kalau dia dah habis kat sini, maksudnya dia akan terus naik. Okay. Tapi saya ingat dia dah habis kat sini. So kat sini tapi ni oversold belum tamat. So saya expect dia kena turun juga. Saya expect dia kena turun juga sekali lagi, barulah dia tamat. Tapi tak kisahlah itu. Generally untuk hari ini sahaja Notion ni tak kuat sangat. Walaupun dia nampak macam agak promising, tapi untuk hari ini dia tak kuat sangat. Sebab tapi perjalanan dia jauh lagi. Okay, perjalanan dia masih jauh lagi nak naik. So walaupun hari ini tak kuat, so hari-hari yang lepas ni dia masih ada projection, dia masih ada possibility untuk naik lagi tinggi lah. Okay. Itu untuk short term. Right. Sebabnya kalau tuan-puan nampak major wave dia masih dalam fasa correction nak naik ke B. Itu je lah sebenarnya sebabnya untuk major wave. So that's why jangan terlampau kecilkan time frame untuk buat kajian. So kena besarkan scope kajian tu supaya nampak lebih besar. Alright, so saya ingat sampai situ dahulu kita punya discussion. Saya ingat agak detail sikit lah. Hopefully tuan-puan adalah belajar something kan. Kita tak ada apa-apa by call ke sebagainya, tak ada. Hanyalah kajian semata-mata. So tuan-puan boleh decide sendirilah macam mana kan. Alright, so terima kasih kepada yang sudi mendengar. Ini adalah saya pun dah ada rekod, nanti saya akan upload balik kalau nak dengar balik. Wallahualam. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi, insyaAllah saya buat lagi besok lusa ke. Bye bye.